guys, we are partner, come back to my channel. Okay guys, aku minta maaf lah, sebab kabut sikit. So seperti mana hampa tahu, minggu lepas hari Isnin, 12 hari bulan, aku ada buat vlog tu yang first day masuk kerja tu kan. So yang aku beritahu hampa kata nanti aku beritahu kan, yang banyak sangat yang tu pasal tu yang aku cakap aku ganti orang seminggu tu kan. Yang aku nak buat kampung tu, kalau apa-apa perubahan aku beritahu. So dalam konten ni lah aku beritahu hampa. So hampa nak tahu jawapan apa, hampa tunggu Zat intro dulu. Hey guys, walk with a partner, come back to my channel. Yeah, let's go. Dia Iskandar jejaka, tampan bergaya, bukan biasa-biasa, kaulah segalanya. Seorang yang hebat, takkan mudah mengalah, walau apa dugaan dia tempuhi dengan rela. Nama kau Iskandar, kau sungguh menawan. Okay guys, so dah start intro. Kita boleh habak lah. Aku tak mau panjang-panjangkan sangat video ni. Boleh nak panjang tapi ni dah kesedukan masa ni pun, lawan pun dah pukul 5 dah. So aku tak mau cakap banyak-banyak. Simple je. Sebab sekejap lagi aku nak keluar pula. So jom lah. Sekejap aku beritahu apa. Aku nak siap-siap lah. Okay. So jumpa guys. Tu jawapan dia, alhamdulillah aku disambungkan lagi. Sampailah bulan puasa. Aku kerja sehari sebelum puasa. So waktu puasa aku puasa kat rumah lah macam biasa kan. Gila ke kedai makanan nak buka bulan puasa. Kalau apa ni jual untuk non-Muslim tak apa. Masalahnya kat kedai tu macam-macam ada, Muslim ada, tak Muslim ada, semua ada. So jawapan dia macam tu lah. Aku disambungkan lagi sampailah nak dekat bulan puasa. Lepas tu aku cuti sebulan. Lepas raya baru aku sambung lain. Okay. So terlalu pendek dengan video ni, tak apa. Sekejap aku bawa hampa pergi mana yang kopi. So jom guys, kita bersiap lah. Okay guys, so lo ni aku duduk kat taman dah. Aku main sini macam biasa no. Tak tahu nak buat apa, tu yang aku main ni. Rasa tempat ni dia yang ni pun macam apa nah, boleh tenangkan fikiran. Tempat ni lah. So aku selalu juga duk jogging town ni lah kan. Hari tu ni yang aku buat video tu kan, yang pasal apa ni tu yang aku cakap raya tu nak pakai size S ke apa ke, hal tu lah. So jom guys, masuk ni weh. Nak teringin jadi budak-budak balik lah. Tapi sini sendu yang apa, dia boleh lah dikatakan tempat ni boleh tenangkan fikiran jugalah. Tapi itulah malangnya, ada orang siapa je nak main tempat ni weh. Budak-budak je duk main pun. Budak-budak je duk main. Lepas tu tidak kan, tempat ni petang-petang macam ni, pukul 5 petang, pukul 5 macam ni, orang ramai dah weh apa. Siap jual-jual lagi, menjual makanan ropok ke, sosis apa semua ada. Tapi entah, sini aku sendu lah hari ni kan. Hari ni Khamis 22 hari bulan. So disebabkan sendu tak apalah, sini pun agak untuk tenangkan fikiran. Siapa yang puasa tak?
Aduh apa? Abaikanlah. Ni. Weh tadi gelang macam orang lah. Hare tu di siapa. Kelih weh. Kelih tak? Sah. Ni apa ni? Di siapa. Idaman. Weh. Tapi kan pekerjaan ni jugalah yang orang hina weh. Orang hina cakap apa ni? Butik sampah pun dah berbusuk sangat ni. Kalau hampa nak tahu kan, aku dulu time dah jauh apa kan, time kecil-kecil kan, aku cita-cita aku cita-cita aku kerja nak butik sampah lagi kan. Kerja macam ni. Tapi time tu lama dah weh. Lo ni alhamdulillah lah dah tukar dah impian baru. Impian seni nyanyian lakonan popularity. So tak apalah, aku bertamu my iPad. Yang pelik. Kalau sini nampak kelam kan, sini nampak cerah kan. Dia sesuai juga lah tempat ni. Dia jadikan kot siapa nak ke orang kayu sesuai kot weh. Dia pakaikan apa ni, bukan pakaikan umpama tengok apa ni, gambar dekat view, macam view cantik ni. So rasa sampai sini saja video kita hari ni. Aku nak stop video ni lah. So terima kasih sebab layan konten aku, layan vlog aku untuk hari ni. So semoga kita berjumpa lagi di next konten. Okay guys, bye, assalamualaikum. Jangan lupa like, comment dan share, okay. Kepada hampa yang belum subscribe lagi YouTube channel aku, hampa boleh segera subscribe supaya hampa tak terlepas video-video baru PS Tanda. So kepada hampa yang tengok ni, yang layan konten aku ni, sepanjang video aku berlangsung lah kan, hampa jangan skip. Kalau ada iklan ke apa kan, hampa jangan skip. Hampa tengok dari mula sampai habis. Yang tak skip tu, aku doakan semoga hampa dimurahkan rezeki selalu oleh Allah SWT, dipanjangkan umur, bermudah urusan. Yang hampa minat apa tu, moga sukses. Moga Allah capaikan lah. Hampa doa-doa juga semoga tercapai hasrat hampa tu. Aku azam baru ni nak kurus ke apa sebelum raya, insya-Allah. Okey, yang penting hampa jangan skip. Skip aku tabuh dah. So jom panas matahari cucuk mata. Tak apa, jom guys. Bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi next konten. Bye bye guys. Sampai di sini saja ya. Semoga kita berjumpa kembali di lain masa. Dan harap korang bertemu dengan Iskandar. Jangan lupa like, comment, share, dan sesiapa belum subscribe YouTube channel, boleh segera menekan